Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan terangkan cara untuk menolak nombor bulat dengan nombor pecahan. Okey. Soalan pertama, 1 tolak 3/5. Untuk pengetahuan semua, 1 bersamaan dengan 2/2 sama dengan 3/3 sama juga dengan 4/4 hinggalah 1000/1000 dan sebagainya. Bermaksud nombor 1, nilai 1 bersamaan apabila pengangka ataupun penyebut mempunyai nilai yang sama. Okey. Sebagai contoh lagi, satu bulatan, 1 biji kek dibelah 2. Mula-mula kita ambil 1/2. 1/2 ialah makan separuh daripada 1 biji kek. Kemudian kita makan lagi separuh lagi, bermaksud kita makan 2/2, 2 bahagian daripada 2 bahagian yang dibelah tadi, bersamaan juga dengan 1 biji kek. Bermakna pecahan wajar tidak melebihi daripada 1, nilai 1. Okey, jika pengangka dan juga penyebut mempunyai nilai sama, bermaksud ia adalah bernilai 1. Okey, merujuk kepada soalan yang saya tunjuk tadi, 1. Okey, tolak 3/5. Nombor bulat tak boleh tolak dengan pecahan. Jadi kita tukarkan nombor bulat ini menjadi pecahan. 1 tolak 3/5. 1 ini kita tukarkan menjadi pecahan. 1 ni boleh berupa 2/2, 3/3, 4/4 dan seterusnya. Yang penting pengangka dan penyebutnya sama. Tapi untuk soalan ini kita jadikan 1 ini sebagai 5/5. Kenapa 5/5? Kita berdasarkan penyebut di sebelah. Kenapa kita buat sama penyebut? Apabila sama penyebutnya sama, kita senang untuk menolak atau menambah. Okey. 5 tolak 3 bersamaan dengan 2. Okey, penyebutnya 5 tetap jadi 5. Okey. Maksudnya 1 biji kek kita belah kepada 5 bahagian. Okey, jadi 3/5 maksudnya tolak 3/5 maksudnya kita ambil kek itu sebanyak 3 daripada 5 bahagian. 3 bahagian daripada 5 bahagian. Jadi tinggal lagi 2 bahagian. Jadi jawapan dia adalah 2/5. Soalan seterusnya, contoh 4 3/4. Okey, di sini saya ambil cara yang pertama. Okey, 4 nombor bulat. Jadi kita daripada 4 ni, okey, saya salin lagi. 4 3 tolak 3/4. 4 kita pinjam 1. 4 kita pinjam 1, dia menjadi 3. Okey, 1 yang kita pinjam tadi kita jadikan pecahan. 1 yang kita pinjam tadi kita jadikan pecahan. Pecahan itu mestilah berdasarkan penyebut di sebelah. Jadi kita akan buat 4/4. 4 sorry kita akan buat apa ni,